Kami berdua adalah wartawan Cilik Kambes. Pada hari ini, kami berdua akan memperkenalkan pusat sumber sekolah kami. Apa yang menarik tentang pusat sumber ni? Nak tengok apa yang menarik? Jom kita sama-sama memperkenalkan. Jom. Wah, apa ni Anis? Boleh tak awak kenalkan ke saya? Boleh, ini adalah sudut pameran. Pameran? Pameran apa? Sudut pameran perayaan yang ada di Malaysia. Contohnya? Contoh sambutan perayaan Lima Bali. Faham? Selain itu, dekat sini juga ada terdapat ucapan kreatif seperti Hari Guru. Wah, cantiknya. Kreatif betul ya siapa yang buat ni? Ya, mestilah. Tu surat apa? Ini adalah buku skrap pakaian di Malaysia. Buku skrap ini dibuat pada bulan Ogos sempena Hari Kemerdekaan. Ini adalah pakaian Terengganu dan ada juga yang lain-lain. Banyak juga ya maklumat di sini. Mestilah. Ini adalah sudut pameran seterusnya, iaitu sudut kampus, koleksi indeks dan koleksi almanah. Anis, boleh tak awak kenalkan kepada saya serba sedikit tentang koleksi indeks? Okey, ini adalah koleksi bahan bacaan yang ada daripada surat khabar dan majalah. So, ini daripada surat khabar. Kasih, boleh awak terangkan pula tentang koleksi almanah? Sudah tentu boleh. Koleksi almanah ialah bahan sejarah yang terdapat di Malaysia dan dunia. Ia dikeluarkan dalam bentuk jilid dan bulanan. Oh, seronok dia koleksi almanah ni. Koleksi indeks juga bertahan menarik. Ini ialah sudut surat khabar, sudut majalah dan juga sudut novel. Ini adalah sudut komik Gempak Star. Jom kita baca. Kita juga boleh terangkan ilmu melalui kampus ini. Saya suka baca buku 3 Bilik Fakta. Saya pula suka baca lawak kampus. Komik Gempak Star ini menjadi kegemaran murid sekolah kami. Ya, betul. Jom Kasih kita baca sama-sama. Jom. Buku yang sepegang ini diterbitkan oleh Glee. Buku ini dia koleksi anak muslim. Dua-dua penerbitan ini sering datang ke sekolah kami untuk mempromosikan buku mereka. Harganya pun murah, buku pun menarik. Betul. Jom belajar di sudut diorama. Diorama adalah model 3 dimensi yang menunjukkan situasi realistik tentang kehidupan sebenar sesuatu peristiwa, pemandangan atau habitat. Terdapat 5 jenis diorama yang disediakan seperti serangga, haiwan liar, haiwan ternakan, haiwan zaman Jurasik dan haiwan di laut dalam. Kasih. Ini adalah sudut interaktif. Sudut interaktif apa tu? Sudut interaktif bermaksud tempat untuk kita berlakon, bercerita dan sebagainya. Faham? Buat pengetahuan semua, PSS kami telah mendapat 5 bintang dalam penerapan pusat sumber sekolah negeri Pahang. Dan sekolah kami telah menyertai pertandingan dekorasi sekolah. Kami harap kami dapat menyertai pertandingan ini pada tahun depan. Jika datang ke PSS kami, jangan lupa ya untuk bergambar